Boleh? Dah boleh? Dah boleh? Okay, terima kasih. Okay. Assalamualaikum guys, welcome to the life of Pim with me, Pim. Sekarang ni kita di dalam siaran tertunda. Saya sekarang ni berada di Elbaf. Oh, nampak? Gegar-gegar semua benda. Saya sekarang ni berada di gegar-gegar pula, di Elbaf guys, Pulau Gergasi. So anda boleh expect banyak gegaran berlaku kat sini disebabkan perlawanan yang sedang berlangsung di antara Loki, Luffy dan juga Nerona Imo. Saya akan memberikan berita terkini apa yang berlaku di sini. So anda semua stay tune dan berhati-hati walaupun sebenarnya saya yang berada di Elbaf ni. Okay, tu dia. Kita dapat tengok, kameraman saya dah dapat rekod. Di saat Loki yang tadi tengah rancak berborak dengan Imo, Luffy secara tiba-tiba muncul dan memberikan satu tumbukan yang sangat kuat terhadap Imo. Tu dia, kita boleh nampak daripada sini melayang member hasil daripada tumbukan tersebut. Namun di saat Imo yang sedang melayang, dia masih relax guys and steady, lalu menghasilkan teknik famous dia pula, iaitu Omen. Dua Omen yang kita dapat lihat dikeluarkan oleh Imo. Satu muncul daripada Loki, satu lagi pula muncul daripada Luffy. Wow, itu dah efek gegaran Imo yang terhempas tadi, hasil daripada tumbukan Luffy. Namun secara tiba-tiba kita dapat lihat di situ Imo muncul kembali berdepan dengan Luffy dan Loki. Seperti serangan tadi hanyalah mimpi, tiada efek apa-apa kepada dia. Luffy yang terkejut dengan api Omen yang tiba-tiba berada di badan dia mula keliru dan tak tahu macam mana nak react. Panas ke? Sakit ke? Apakah benda api hitam seperti Amaterasu milik Itachi ni guys? Imo lagi sekali secara tiba-tiba muncul dan mula membuat teknik ninja jutsu Rocky Tenkai. Apa tu? Di saat yang sama, api Omen Imo tadi mula beranak pinak, membiak secara melia daripada Loki guys, dan siap boleh berkomunikasi. Dari bahu Loki mereka menjelajah dan mula singgah di dada Loki yang sebelum ni dah kena tikam dengan teknik yang hampir sama di chapter 1181. Dan maka itu dia Imo, dengan teknik Blade of Hatred Stigma. Kita dapat tengok, boom, keluar satu lagi pedang dari jauh. Okay, satu pedang yang macam ada telepati atau wifi connection daripada tangan Imo ke api hitam di badan Loki yang terciptanya sebuah pedang besar hitam sekali lagi untuk kali kedua, menikam badan Loki. Hasilnya apa guys? Kalahlah Loki dan boom, dia terbaring dia cedera parah, habis bergegar satu pulau ni guys. Loki tu dah lah besar. Imo pula cuba membuat teknik yang sama terhadap Luffy, tapi Luffy lebih pantas guys. Kita dapat tengok dia dapat mengelak dengan IQ battle mode dia setinggi bangunan Burj Dubai, sempat membuang baju dia yang dijangkiti api hitam tu dan lalu mengelak daripada menjadi mangsa teknik yang sama. Hebat Luffy. Lama. Perlawanan masih diteruskan tak ada rehat, tak ada relax, tak ada apa-apa. Imo pula tiba-tiba membelit tangan kiri dia dengan api hitam Omen, dan tangan dia sendiri menjadi seperti rubbery effect, boleh stretch, boleh memanjang. Dia cuba untuk menumbuk Luffy, tapi Luffy juga tak nak kalah kat situ guys. Kita boleh nampak Luffy juga boleh scratch, boleh memanjangkan leher dia. Tu dah, kita dapat tengok dia cuba mengelak daripada tumpukan Imo. Namun apa yang Luffy tak sedar adalah tangan Imo masih mengejar dia, dan boom, berjaya menumbuk muka Luffy dan terpelanting. Boom, meletop dia di daratan guys. Satu gegaran yang sangat-sangat kuat. Kuasa Imo ni sangat-sangat pelik tau. Memang sangat-sangat pelik. Api hitam dia tu boleh hidup, boleh bercakap, boleh berkomunikasi. Macam mana nak lawan ni? Ibarat Imo tak payah buat apa-apa, api hitam Omen dia tu sendiri boleh bertindak dengan sendiri. Lama. Ini satu perlawanan yang sangat sengit. Kita dapat tengok Luffy kembali melompat naik, walau sebelum tu dia dah melekat ke tanah, kembali muncul di depan Imo dan cuba untuk memberikan satu tumbuk. Dia cuba memberikan satu tumbukan, namun lalu Imo hilang seperti ninja. Dan tiba-tiba muncul pula di belakang Luffy dan cuba menikam Luffy dengan lembing besar dia. Namun secara tiba-tiba Luffy juga menggunakan teknik ninja, hilang dan tetek. Apa tetek? Mana dia? Tu dia muncul di belakang Imo dan melepaskan bertubi-tubi serangan tumbukan seperti teknik Gatling gun yang diselalukan. Bergegas semua benda guys. Imo sudah bersedia dengan teknik defensif strategi menahan segala serangan menggunakan lembing dia. Kita nampak itu hebat. Memang hebat. Ini adalah satu perlawanan yang sengit. Buat masa ni baru satu tumbukan diberikan kepada Imo daripada Luffy dan satu tumbukan daripada Imo kepada Luffy. Skor mereka sekarang ni masih seri 1-1. Kita masih belum tiba di waktu rehat guys. Perlawanan masih berterusan dengan Imo terus dan menerus cuba menembak Luffy dengan teknik jutsu Rocky Tenkai Amaterasu api hitam dia terhadap Luffy. Itu dia.
ya, bertubi-tubi guys, macam Uzi dan Puas dan Luffy berusaha untuk mengelak daripada terkena serangan tersebut. Oi, bukan sikit guys, banyak. Dan macam aku cakap tadi, Imo memang tak perlu buat apa-apa. Okey, Imo tak perlu buat apa-apa. Api-api hitam tu sendiri boleh berfikir, bertindak tanpa dikawal. Namun Luffy mula menukar strategi, tidak lagi mahu berlari. Kita dapat tengok dia berdiri cuba berhadapan dengan api-api tersebut. Dan lalu cuba memberi counter attack dengan menggunakan teknik Jet Gatling, cuba untuk menghapuskan semua api-api hitam. Itu dah. Kita dapat tengok efek letupan serangan Imo yang dibidas oleh Luffy. Wait, apa tu? Apa tu guys? Betul ke apa yang kita tengah lihat sekarang ini? Cameraman, guys, Luffy mula muncul dengan form Gear 5 yang sangat unik, iaitu Gum Gin. Apa kelebihan dia? Punya besar kat situ. Apa kehebatan dia? Apa yang boleh Luffy buat dengan Gum Gin ni guys? Nothing. Sebab kita dapat tengok tadi Luffy cuba menubuh Imo secara mengejut tadi guys, seperti chapter sebelum ni yang dia buat. Tapi Imo tetap steady. Imo dah ready, hanya menahan tumbukan besar Genie Luffy dengan satu tangan, tanpa berpeluh, tanpa resah. Ingat, lalu membuat teknik yang sama lagi sekali, hantar api hitam tu di badan Genie Luffy, dan boom, keluar lagi satu pedang besar sekali lagi. Namun disebabkan form Genie tu hanyalah sekadar toon form, tiada apa-apa physical body, serangan Imo sebut tidak berjaya dan hanya sia-sia. Nothing happen. So maksudnya apa guys? Skor masih terikat 1-1. Belum ada damage yang baru diterima dari pihak masing-masing. Tu dia. Sekali lagi Imo cuba menembak Luffy dengan teknik Jutsu Rocky Tenkai Amaterasu api hitam dia terhadap Luffy bertubi-tubi. Namun tak ada satu yang kena. Mungkin Imo kena fikir strategi yang baru guys, bukan buat benda yang sama berulang kali. Chapter ni saja 3 kali dia buat benda yang sama. Kali kedua dia cuba buat teknik terhadap Loki awal-awal tadi, namun Jinbei dengan Macho berjaya menahan serangan dia dengan teknik Arabesque Brick Fist. Itu kejadian tadi. Tapi kejadian yang sekarang ni, dalam masa yang sama, ais yang mengurung Gunko dah mula cair guys. Kita dah nampak dia dah mula cair. So diorang tengah fikir macam mana nak selamatkan Gunko. Dalam masa yang sama, kena menjaga Loki yang tengah cedera parah. Wait. Okay guys, berbalik semula kepada perlawanan Luffy versus Imo. Imo yang tengah tadi berdiri di langit, kini turun menapak di tanah. Dan boom, dia tukar senjata dia guys, macam main game. Pusing-pusing lembing dia dan pop, hilang. Muncul pula senjata baru, sebuah pedang saber besar yang bernama Blade of Nothingness. Wow. Ini kemungkinan besar pedang paling powerful di dalam dunia One Piece. Nama dia pun dah Nothingness Vohu. Vohu tu daripada sudut pengetahuan aku mungkin merujuk kepada buku Genesis yang menceritakan tentang penciptaan dunia. Ya, ayat tu dalam Hebrew, tapi kalau dalam English, now the earth was formless and empty, darkness was over the surface of the deep, and the spirit of God was hovering over the waters. Ayat Vohu tu maybe datang daripada Tohua Bohu yang membawa maksud formless and empty. Ini macam pedang god level guys. Oda cuba buat pedang light yang boleh menghancurkan segala-galanya. Turn anything to nothingness, formless, void, empty. Kejap guys, chat. Kat sini kita dapat tengok pokok Adam pun mereput, seolah-olah disedut segala energi, dan mati semua pokok-pokok tu di hadapan kemunculan pedang Vohu. Disebabkan pokok-pokok semua dah mati yang kering, jelaslah view dari bawah ke atas, dan kelihatanlah Luffy yang masih berlari dari api Imo yang masih mengejar dia. Wait. Aku dengar Imo cakap view dah clear daripada bawah. Luffy pun cakap view dah clear daripada atas. Maka apa yang wow, dan secara tiba-tiba, tak ada angin, tak ada ribut. 2-1, masa sudah tamat. Half time guys, kita kena rehat. Luffy sudah kena ditikam oleh pedang Vohu oleh Imo. Oh no, Luffy kena ditikam. Yang lagi pedih guys, apa yang kami dengar, Imo Shah cakap apa? Joy Boy was not this week. Pelanggan yang sangat sakit. Kita boleh nampak Imo yang pegang game ya. Dia yang jaga position. Luffy agak kelang kabut, mati kutu, tak jumpa jalan nak attack Imo. Sekali lagi, that's it for half time. Imo 2, Luffy 1. Kita kena rehat dulu guys. Nanti kita tengok half time nanti macam mana. Harap-harap Luffy dapat bangun balik. Ini ada satu serangan yang sangat-sangat bahaya. Ini sangat-sangat bahaya. Luffy dah kena tikam. Sabar kejap, kita kena tukar tempat. Tempat ni macam dah nak roboh.